Assalamualaikum. Ya. Kamu, you ada start makan malam dah? Dah siap makan dah? Oh ya. Dah terlambat lah. Cikgu mana? Boleh masuk? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni saya. Boleh tu panas. Saya ambil yang ni. Okey, jom. Kita buat apa tu? Ustazah bawa ayam kulit. Tapi kamu dah makan malam ya? Ni tengah siap-siap. Kenapa dengan tangan? Patah? Kenapa? Jatuh kat mana? Lepas tu macam mana jatuh? Berlari ke apa? Macam mana? Bahagian mana? Pergelangan. Oh. Kena simen. Assalamualaikum. Maaf saya terlambat. Tadi telefon Mami. Ada bawa ayam kulit untuk dia orang. Tapi dia orang dah makan malam ya? Baru je lepas. Ya Allah, terlambat. Dodan ni Nanti boleh rata-rata lah. Rata ayam. je. Ada abang balik sikit. Tu ni tu. Ni cikgu, tapi yang ni kena goreng lah. Keropok nak minum petang. Safa dari mana? Daripada rumah. Dia cakap tengah duduk atas. Mama, Safa mana pula datang? Okey, kejap. Sorry. Tu jatuh katanya seorang. Salah sendiri. Bukan salah boleh, salah sendiri. Lepas tu simen lah tu. Malam-malam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia cakap, Allah bagi dua tangan Play-Doh punya. Kesan dapat satu tangan kan? Lepas ni kena hati-hati ya. Okay. Saya minta dia dulu nak ke sana pula. Minta dia dulu. Okey. Siapa lagi insya-Allah ya. Maaf lah. Nanti malam makan lah ya. Boleh rata-rata ayam tu. Terima kasih. Okey. Ni tengah siap nak solat maghrib ya. Okey sayang. Ya sayang. Okey. Ya sayang. Okey, awak hati-hati ya. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum. Saya dah makan malam dah? Dah. Ya, Ustazah terlewat sampai. Assalamualaikum. Tengah siap ni nak solat maghrib ya? Masya Allah, very good. Alhamdulillah. Semua dah makan dah ya? Cikgu ada? Ada dah. Oh ya. Oh okey, tak apa. Ustazah masuk boleh ni? Assalamualaikum. Subhanallah, dah mandi dah semua. Okey. Ni ada cikgu, ni Ustazah bawakan ni. Ini ada ayam kulit. Apam balik nanti makan dia rotikan depan untuk gorengkan. Semua dah siap dah. Solat berjemaah ke? Siapa jadi imam? Siapa selalu jadi imam? Ikut jadual. Hari ni siapa dia bertugas? Siapa jadi imam? Ya? Maghrib Damia. Damia yang mana? Dalam bilik. Okey. Lepas tu? Maghrib Isyak? Semua orang kenalah gilirannya. Ya, okey. Alhamdulillah. Alright, nanti kesalam dengan cikgu ya. Ustazah balik dulu. Nanti makan malam selalu makan tak? Nanti boleh rata-rata ayam boleh. Ni ke Damia? Assalamualaikum. Damia jadi imam hari ni. Masya-Allah. Selalu baca surah apa lepas Al-Fatihah? Ya? Apa dia? Contoh apa dia? Damia nak baca apa sekejap lagi? Luqman? Surah Luqman? Kamu hafal? Subhanallah, very good. Berapa ayat kamu baca?
3 terima ayat. Okay, very good. Alhamdulillah. Nanti kita tadabbur lagi ya, insya-Allah. Jumpa nanti hujung bulan. Ya. Right, saya balik dulu ya. Salam kat cikgu ya. Okey sayang.